Baju-baju ayah semua dah datang. Dah tak ada. Dia betul-betul tinggalkan ibu. Ayah dah hilang sabar dah, Bu. Ibu bukan buat kerja tak senonoh. Bukan curang ke? Ibu cari ilmu je kan. Takkan itu pun sama nak ceraikan ibu. Bu, kita kan, Bu, kalau nak tuntut ilmu agama tu tak salah. Tapi yang salah, bila ibu meletakkan walid tu lebih tinggi daripada ayah. Sampai ibu hilang hormat pada ayah. Ibu tak pedulikan ayah. Semua ibu buat semua untuk walid. Jadi, sebagai seorang suami, mestilah ayah terasa dengan ibu. Memanglah ilmu agama ayah tu tak adalah sehebat macam walid tu. Tapi ibu kena ingat tau, ayah tu tetap suami ibu. Ibu lupa tu.